Alright guys, Assalamualaikum. Hari ni hari Jumaat lah, 8 hari bulan Mei. So hari ni kita akan gerak ke Terengganu dengan SMG ya. So pagi ni kita tak ramai. Kebiaran, Pak An, Mami, Mus, saya, Pali. So kita gerak santai-santai. Neo tak ada. Aku rasa dia masih sakit lagi. Tak 40. Semoga dia cepat sembuh. Dan kita santai hari ini. Dah. Sampai lah. Sekejap. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayah letak tangan kiri. Yang tu apa cerita mau? Tapi Anik dia rapi. Dia lah wider itu orang rumah. Okey. Dia spray chemical tu bila lah wider dia jadi pecah. Kena kita balik, kena air hujan, tak nampak jalan ni. Memang tak nampak. Nanti lain yang mulut capai. Saya segan lah nak tegur dah dia buat kita nak pakai bang gila. Tapi kita tegur ni semua suara. Anik semua salah gila. Betul. Saya beli yang lain. Lain semua helmet saya buat. Dia punya goyang lah. Tapi kelakor tu memang kelakor. Abang Yus dengan Afan je selamat. Saya tak ada apa. Dah duduk dah. Lama tak lain kau nak takut lah. Itu belakang jauh ni. Timbul lah. Apa je marah belakang ni. Tak apa. Hari guna macam apa yang aku dah tahu. Aku badan. Aku guna badan. Bila je betul lah. Aku pergilah dulu, jangan tengok aku. Tak, aku hati-hati, aku takut. Rahsia lah. Apa? Jangan kau, kamu lah. Jangan kau, itu. Masa lama. Kamu untung lah Ram duduk tadi rambutan. Mana ada? Kau untung apa? Untung kawan-kawan banyak kat Ipoh, itu je. Betul, tapi kalau ikut untung sebab mula ada rumah. Itu Sama sampai Dah dapat dah. Zaman nasib baik rumah dekat SP tu kat Pertam tak berjaya jual, tak laku kan. Tak ada orang nak. Tidak ada beli rumah kat Meru. Sakit gila. Dia mana ada kawan sana. Saman? Dia kawan dengan Toya Racing lah. Tu baru berkawan tu. Tidak mana ada kawan. Betul juga kan. kawan ramai. Tapi dia nak melepak tu. Semua tak ada betul. Tak boleh bawa lah apa. Ada proton kena. Ada jalan menepu. Jalan Ipoh lah. Berak bukan apa tadi. Ada beberapa kena. Oh, by 4 clear.
Mana tajam Kedua tu. Depan tu. Kang. Kena ambil shot. Ni. Kita masih ni. Lepas tu tarik, bawa jalan. Ya. Nampak? Dia mati ke apa? Terus. Jadi mati. Orang kamu bersama tanah aku. Jom, bismillah. Kamu belum sampai kan, Cip dah buat postmortem kan? Jangan kesal. Cik. Ada kecil. Bila? Baru habis kena kecil dah masuk kena panjang dah berhenti. Jom. Tunggu, tengok ni cik. Itu kalau Cip kita bagi live location dalam group tu, dia jadi macam fly radar. Dia suka tengok benda-benda tu. Dia akan minta kamus. Dia minta kat grup. Tak apa. Dia minta hafal. Sila dia COVID juga buat kerja dia tengok kita. Jom. Kan, lepas tu tanya. Kat mana tu? Padahal dia ada live location ni. Apa? Baca ni. Apa dia buat itu? Itu apa kan skuter? Jom. Tiba rasa terosi lah ni. Kan? So, sekata. Tak ada. Oh, ini tu. Ada dia boleh race. Gila. Dia tak boleh race. Syam. Mampu rindu Syam. Tak ada siapa dah ada race. Takkan nak rindu. Bila ada gaduh. Bila ada gaduh. Alhamdulillah. Nikmat Senawi. Senawi. Tapi tu awik Bila ada rindu. Patutlah itu komik hitam kat kedai makan tu. Tak rindu kamu sekarang ni. Dah share Roger ke? Special request. Dah. Rem dia lupa. Jadi dia. Tapi kali ni saya rap. Ini aku tanya. Kenapa rap tu tak tiket tak pun? Dia pergi hotel ke abang tak ke tak pergi dia tak. Aku dah jawab pun tu. Orang ni orang tu. Dia orang bini orang betul. Rap je yang suami orang. Teman dah. Aku dah mak Pali nak rank ni. Pali dia weekend. Tu kan. Pali ajak pula. Aku tak boleh kalau Pali ajak ni. Saya nak ada info tahu. Pali ajak aku tak boleh. Jom. Kan. Sejuk ni. Macam kabut tebal kan. Ini apa tabo? Tak percaya motor punong daripada dekat. Kanan clear lagi. Ada kereta mas. Clear depan mau. Lepas mas baru clear. Saya belakang lagi. Saya belakang dah. Aku depan kali je. Mas baru clear. Clear. Okay, clear. Lepas mas clear. Aku buka wiser, buka. Yes, Rem motor rem ni lah. Lepas lori tu clear. Dah.
Jap. Berhenti. Motor rem problem apa? Kenapa? Tak apa. Motor rem. Sat. Motor Tak dia. Aku. Okey tak Ram? Kejap okey. Kejap tak okey ya. Dah dulu. Betul kang. Dah letuk lah pula. Tadi dulu. Yang dulu Rem. Okey. Boleh. Kau tak boleh pulih sekali. Style dia orang pening betul. Jaket dia memang khas untuk mahu lah. Heboh. Kanan ada kereta lah. Tak lah. Ada. Tak ada. Ada pulih sikit-sikit tu. Meletup juga. Kalau itu dia bikin problem lah. Apa kita tengok sampai kamera nanti. Kalau rasa tak berapa nak tu, macam biasa lah. Apa insyaAllah boleh. Dalam Malaysia kot. Tak siap. Kita kan siap pun orang tolong macam-macam. Malaysia kan kau tak boleh tolong. Dia tak pergi tu. Ada pesan. Kenapa pula lah. Balik. Itu je. Ini jabatan tertinggi di Malaysia. Ini betul-betul baik. Betul tak ibu? Betul. Tunggu tak? Betul. Lori. Lupa lori juga. Gayat pula turun. Nak ada. Mentang-mentang mentok dah sedap. Ada jabatan. Tengok kiri, beli, tengok kiri. Jabatan dia. Pertama. Nampak dia berantas semua. Tak apa lah. Tepi ni kau ni apa? Dulu. Tapi pun tak apa nampak lampu je. Kan? Dia berantas nampak lampu je. Tolong. Yalah, baik. Kanan. Kanan. Ibu kanan. Ini bahaya tu. Jalan tinggi sebelah. Kanan kau ada apa? Baik. Berkabut. Jalan dia. Tengok awal nanti. Masya Allah. Apa dia tutup helmet tu? Bunyi angin. Bagus tu lah. Dah. Ikut kanan kiri bahaya jalan dia tu. Ada kereta. Sejuk lah. Dia buat lagi lah. Boleh tak boleh slow. Gila. Dia pakai enjin superbike. Mampu tu. Best tu. Batu panas-panas ni. Masya Allah. Latih ya Allah. Ali first time ke sini? Rindu tak usah kena. Ali first time ke sini ke? First time? Ali first time? Ke sini ke? Okey kan? Aduh, jangan. Ikut kanan. Jangan ikut kanan. Siapa mahu? Aduh. Kita dah sampai Putabak. Ui, kereta pun U-turn. Tak ada dia pun saya. Depan ni macam baratai lah. Bangunan baratai depan tu. Macam kat tingkat atas tu. Tengok dah.
Oh, tepi tu mana? Pokok jalan je sampai depan. Nanti kan sampai depan kita U-turn tadi kita berhenti lah. tak payah, Ayah, jalan je, kita kau turun jalan. lah. Jalan cari tempat pokok kan aku patah balik seorang. Aku ambil drone. Hanya ingin yang ni lah. Aku ambil cari pokok. Aku pergi patah balik ambil drone je. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Okey, off-road. Pam param. Off-road bermula. Debu. Patut aku jalan depan. Babi. Nampak tak? Tangannya terodik, nampak? Weh, overlander. Mana SCTV? Bapak lu, mana SCTV? Jangan rekod YouTube ni. Cekulan. Baru bercerai kalau dia ni. Udah. Kakak. Lupa. Allah. Oh, ini betul-betul overlander ni. Gila lah. Tapi berbalik dapat arik, dapat duduk kening. Dekat. Weh, tengok remote dalam sini elok lah motor. Dia tak ada bang. Elok lah mau. Angkat aku lagi. Weh, ini betul-betul overlander ni. Dia berapa jauh dalam sini. Dah. Sepuluh dalam lampu. Aduh. Sengit. Ya Allah. Bayangkan Metro Estate pakai T-Max. Tengok LT. Macam ni. Budak kecil ni. Jalan tu ada bawah tu. Jaga. Batu je jaga. Padahal motor. Siapa? Betul-betul overlander ni. Siapa kata T-Max manja? Orang je. Lalu kering tu. Kalau basah, Ada. Kalau hujan tak pasti habis. kalau basah, selipar. Oh, gila jalan dia. Kamu lah ikut. Memang ini jalan dia. Weh, ramai Dulu. kat sini weh. Dulu betul. Ini owner tanah ni buat ni. Bukan kerjaan buat. Benda tanah. Owner tanah, owner ladang ni. Kamu ingat kerjaan buat ke? Baik. Kerjaan buat awak. Jangan jekian. Pak An kot. Pak An tu tahu dia. Dia jekian kot. Aku lupa. Weh, ni kau sangat ni. Ini betul-betul macam pergi botol ni. Weh, kau tak pergi botan ni. Macam laut ni. Ini pergi botan ni. Kau tu. Gila. Tanah kuning sini. Lawak. Ya Allah. Mantap. Sini apa cara? Tak ada orang. Ada orang tau. Tak tahu. Jauh. Dalam 3.9 kilometer. Tu dia. Tu dia. Ya, mamu peti. Ya? Kau gila. Ha. Ni lah. Sini. Nak tengok. Mana? Akhir putih aku. Gila. Pergi mana? Aku tak Jalan peti sap ke sana. apa tu. Oh, cantik. Ada view ke? Jalan. Aku tahu. Okey, Puncak bukit tu landai.
Dia pun jauh. Boleh rem. Tahu motor aku tak ni pun boleh dah. Berhenti. Pokok ada tu. Ada. Tak ada pokok sangat. Boleh lah. Di sini pun. Berhenti sekejap boleh. Kau nak depan tu. Depan tu kedua rem. Tapi Depan tu. Depan tu. Sikit tu mau. Bukan Tapi lah. Bukan view sana tak nak? Kiri lah. Kiri lah. Mus. Ni. Dia tu lah. Sikit. Sebab kat sini nak berhenti tak ada motif untuk untuk jalan. Sini pun tak okey. Sini pun tak alright juga. Sekejap. Apa tak tahu okey? Saya kat belakang. Saya kat belakang. Tadi tiba dia berhenti ya. Ya, ada dekat belakang ni. Tengah jalan dengan Mari. Takkanlah kampung. Ni mamu kan. Jauh dari kanan. Ini kau nampak. Jalan je. Sini rekod belakang. Sekejap. Apa ni belakang? Ada. Dengan Maimi. Okey, lagi 2 kilo. Kita temu balik. Tadi. Gila. Video kita mesti lain macam je kali ni. Oh. Mamu minta maaf. Mamu tak nampak. Apa? Dan habis jalan ni tu. Rugi ya. Siapa tak right hari ni rugi ya. Betul-betul rugi ya. Tulis itu tajuk dia. Tanpa kata timbal lembik. Kita kat Laos Maintain ni. Nak pergi maintain Oh, ni. sangkut jalan lagi, ni. sangkut. Roboh juga motor aku. Dia macam ni ke Fan? Dia lagi teruk lah. Lagi teruk. Tapi jalan macam ni lah. Keadaannya macam ni lah. Kita tengah training kan? Betul. Tengah ada ni training kat sini. Gila lah. Bukan, curang pun. Pokok jalan lama. Tapi terima kasih tuan Tanah Gedung bagi kita buat jalan ni. Tak, mana ada. Syurga lah buat je. Kalau Itulah, kalau dah macam ni, patut kerajaan tahu lah sikit kan. Dia dah bagi tanah dia. Gila kamu. Apa kau ni? Dia kian lah. Tanya Baan kian. Dah tukar Fan? Dah tukar Batan air. Tengah tukar? Batan je Batan air. Yang mana air banjir-banjir tepi jalan tadi tu dia lah nanti kena pecah. Tapi Aku tengah aku. Tapi okey lah dia dah kena. Dia tak lembut. Dah pasir lembut kan. Dia dah jenuh je. Melekat kita. Ini nasib baik sebab tahu je malam tadi je. Betul. Nampak kalau kereta kena. Tapi tuan tanah dia bermodal kat ni. Letak crunch ni. Letak batu ni. Dulu ada betul balik. Masa buka jalan ni bapak. Betul. Kan tipu mau kita kolek mau. Kereta dia bayar. Dalam tapi kan. Potong je lah Tak sini. kereta bayar. Jangan sayang. Nampak? Halang. Oi, bayar tu. Memang kamu aku tipu lah. Kereta lah. Ada apa-apa kita tak tahu. Kanan kiri. Kalau nak ikut Baru 3 bar. Kalau ikut green Aku 2.5 dah ni. Aduh. tak apalah depan dari depan nak pergi pabur. Sabar. Jom. Okay, Nazar pergi depan buat video. Sini mati. Bagi sampai jaga belah kiri ni jalan dia tinggi sebelah. Okey. Agak kita keluar. Kita sampai ke pekan dulu. Petrol pump dulu tak apa. Seram je.
tak juga ah. Dia dah kampung Abang. Gua pulang ni dah pendapatan orang dah. Ini ke ujung kampung. Gua besar. Badan dengan logik. Ada. Tu ramai ni. Pangan dia rawa tu. Oi, ramai geng betul. Mana mereka nak pergi ya? Kita kan Ada tempat sama sih. tu tak ada orang yang berdua. Kamu dia relo. Ya. Pada tinggi ayo pukul lah. Sampai dia banyak. Tinggi sangat. Kalau jambatan, kalau jambatan lama tu rendah. Dah nama. Nampak apa dekat apa? Ni gua besar depan ni. Depan semua. Oh, okey betul. Dah. Oi, sampai pekan dah. Alhamdulillah. Dia bukan dia ni. Pekan kau besar? Ini bukan dia. Ada mesin. Kiri. Mereka kita berhenti kat Felda Ciku sebelum masuk Aring. Tak berumur lu. Cikgu ya. Planning Betul. Okey, planning kita nak saja kat sini ke ada dengan berapa? Sekarang pukul 9. Mampu straight. Baik. Kalau Kami tak lepas kalau tak lepas. Saya baik sembahyang sini. Dalam hutan je. Betul. Makan dekat ni. Kami kat atas sungai, Jalan tu kata. Isi minyak, solat. Kita jalan balik. Lepas tu dah kira apa dah. Boleh. Oi, tak lepas. Kami kat traffic light, tak lepas. Jangan tempat. depan kancing. Masuk belakang apa ni? Apa masuk ni? Oh, ramai. Tak gemuk. Rem. Oh, Boleh tak pinjam power bank tu? Charge kado aku sikit. baca doa. Kado. Cek apa? Kado. Ada tak power bank? Oh, cek kado ada. Ya, aku ambil rumah ya. Kita dah sampai kedai makan dekat Gua Musang. Nasi kerabu lah. Buka Wiser. Berdebu ni. Aku yang pun aku berdebu. Pun sama. Boleh masuk. Makan dulu. Order dulu. Saya rasa nasi kerabu ni. Nasi kerabu. Kerabu berauk. Oh, nasi putih ada eh? Putih ada. Minggu habis. Ada nasi putih. Okey, boleh je. Boleh ya. Kalau dapat. Jadi makan. Nasi putih dengan nasi kabu je. Ni kami makan kat tengah hari Gua Musang. Gua Musang. Okey. Gua Musang. Cuti apa ni? Kalau ikutkan aku musafir tapi itulah tengok keadaan. Baik. Siapa? Okey. Siap. Tak on tu. Oh, kita on tu. Ram. Dah faham kan. Semua orang terkejut. Siapa punca rem? Rata dah motor ni pergi. Dia memang warna putih Seluar putih, dia selalu motor putih. Dari dulu. Dah, MVX dia pun putih. Alam.
Sekejap. Meletup motor aku. Mat. Pening lah Mat. Kalau tengok macam ni macam Rem tengah buat sesuatu kat hang Mat. Wajak. Rem. Jumaat ni. Janganlah tunduk. Rem bukan Rem. Rem nanti apa Rem? Dia jadi notify full. Nanti 5 full. Banyak bedanya. Ambil kesempatan lah tu Rem. Oi, apa tu? Kau isi apa tu? Dia bagi Tengok 8 kilo. Dia bagi 5 liter, dia minta dia ambil balik lah satu trailer. Ambil. Ya. Udah. Dah tu lagi ikut mula. Macam-macam. Mak Rem. Mak Duhan. Dia cari kedua lah. Belah sana. Depan. Nak pakai sini boleh. Sini nak. Sini boleh. Okey je. Kan? Oh, cantik lah. Pintu satu lah main-main. Dekor. Sini reduk sikit.